Inilah Hafiz Enterprise, bukan Gudang Boyjan. Gudang Boyjan buka dari pukul 8 sampai malam. Ini Hafiz Enterprise hanya dibuka malam je, geng. So, event clearance apa segala dekat Hafiz Enterprise akan mula pada pukul 9 malam lah, senang Waktu-waktu sejuk, waktu dah lepas solat. So, tenang-tenang, boleh hacik relax datang, pilih barang. So, majoriti yang kat depan Boyjan ni semua kualiti biasa. Rate-rate murah habis. So, kalau yang macam ni, semua banyak yang bawah 3,000, bawah 5,000. Okay, untuk full set. Nanti korang datang, korang tengok sendiri. Sebab dekat Hafiz Enterprise ada banyak perbezaan, dekat gudang pun sama. Cuma ni, kita akan buat malam. Okay, ni Ganesha lagi satu, geng. So, macam korang tengok, dekat Boyjan katalog atau video, nampak tak? Color yang lebih kurang macam ni, Ganesha, baru sold RM38,999. Ini Ganesha RM6,999. Bos, jauhnya murahnya kenapa ni? Bos buat promosi ke? Bukan. Mari tengok sini sikit. Kalau korang tengok, untuk ni Ganesha yang murah, jangan tengok ni jauh. Material, korang kena tengok ni. First adalah kayu dia lah. Kalau dalamannya, korang hanya boleh rasa kualiti apa. Sebab tu Boyjan letakkan banyak perbezaan harga. Sebab barangnya berbeza-beza. So, ini Ganesha 3211 memang RM6,999. Setakat ni, dari 2023 tak pernah naik harga lagi. Kekal sama. Kalau korang tengok, ada belasan ribu hingga puluhan ribu, itu kualiti yang lain. Senang kata gini je. Ini adalah fakta, korang boleh datang, tengok ukiran, kehalusan, sepan. Kalau buat material ni, boleh dimasukkan ke set mahal ataupun murah. Dia macam di Ganesha 3211, siap meja. Ni memang kualiti biasa. Mudah, kualiti biasa. Korang boleh tengok memang urat jatinya macam ni. Setiap lengan dia lah korang boleh nampak berbelang macam ni. Kalau berbelang ni memang kualiti di antara paling bawah lah. Tapi sebenarnya untuk Ganesha ni ada lagi bawah dari ni. So, lengan sambung. Korang boleh cek ada lengan sambung. Untuk Ganesha. Ada banyak lagi lah ciri-ciri kalau setiap satu set ni. Yang macam ni 1,000 lebih. Boyjan boleh tunjukkan. Murah bukan sekadar promotion ataupun murah bukan disebabkan jualan murah. Sebenarnya murah disebabkan kualiti barang. Tu je. So, ini adalah Aladin serbiah-serbiah yang super murah. Jumpa korang dekat Hafiz Enterprise. Event 9 malam sampai 3 pagi sahaja.